stres. Kereta wing. Kereta wing. Amin. Kau nak tengok? Amin. Amin. Tak nak lah. Sampai aku letak. Okay, aku letak lah. Kereta wing kat sini. Ni hari ni ada pickleball. Atlet. Oh, dia atlet sekarang. Kau ada pedal sendiri tak? Ada. Berapa ringgit kau beli pedal? Ha? Berapa ringgit? Mahal lah tuan Min. Baik. Oh, nervous. Dia susah nak bagi tahu. Mahal kan berapa benda tu? angka? Empat angka. 3 angka. Oh, kalau 4 Rasa aiskrim. ya Allah, rambut aku tak, kita orang baru habis event tadi. Lepas tu macam duk fikir macam mana kita nak susun balik kita punya benda yang kita dah interview tadi tu. Sebab pun cakap kita orang interview secara group tau. Maksudnya bukannya kita orang interview seorang demi seorang. So bila kita interview beramai-ramai, kita record suara. So bila kita record suara, kita tak tahu siapa punya suara dan siapa yang tengah cakap. So kalau video kita boleh nampak kan, ni sebab voice kan. So kita macam duk tengah fikir kan, kita nak tahu siapa yang tengah cakap dan bercakap pasal apa. Faham tak? Pening tak? Mencabar tak kita orang punya tugas. Kita orang punya tugas mencabar benda-benda macam tu, benda kecil. Sebenarnya ada cabaran dia tersendiri. Aku ada Cuban latte. Dekat ni Bijo Ara Damansara. Nampak? Nampak. Okey. Bijo Damansara ni dia dekat belah arah Damansara, tapi dia lepas sikit pada Lotus semua tu. Dia macam tak jauh gila, tak dekat gila. Yang mencabar dia adalah sebab cari parking. Kawasan ni memang mencabar lah cari parking. Sebab orang akan park dekat jalan tu sempit, tapi orang park kiri dan kanan. Jadi memang agak mencabar tu lah. Tapi tadi aku alhamdulillah sebab aku dah baca doa makan dari Lotus lagi. Apa yang tunjuk lepas tu ni? Ni ada kata dua. Ya, aku dah baca doa. Nak langkah orang ni weh tadi. Aku dah baca doa makan dari Lotus. Sebab aku dah memang, aku rasa macam mencabar cari parking tu. Aku baca doa makan siap. Sampai situ tiba aku dah nampak ada parking. Aku nampak ada perempuan kecil berjalan kaki. Lepas tu aku macam cuba untuk melanggar dia ni, tapi dia macam bobot nak naik atas pedestrian. Lepas tu aku tak boleh langgar dia. Aku horn dia, tapi keluarga tu yang pusing weh. Yang keluarga aku horn ni. Lepas tu keluarga yang tengah duduk kat parking yang aku ambil parking dia orang tu, dia orang ingat aku horn kat dia orang. Mesti dia orang rasa macam wajar dah nak ambil parking orang, horn lah. Punca? Tahu punca. Punca? Ya. Yang ni hari ni drive. Kau pergi uji bakat Mami Jarumat. Ada apa? Weh, ada kan? Untuk makan dia. Ada macam bakat weh. Uji bakat. Cafe ni cantik lah. Nampak? Dia macam open style macam tu. Extra show. Razak Muhyiddin weh. Tak, ni dia ada audition tau. Audition untuk Mami Jarum weh. Tajuk dia weh? Anak Mami Jarum. Anak Mami Jarum. Dia macam cerita Mami Jarum tu, tapi dia buat Cinta kerabu. Allah. Dah cinta kerabu. Allah. Dah macam Pina dengan Kelantan lah kot. Tapi aku risau takut jadi macam ni je. Ingat tak anak Mami nasi kandak? Dia macam flop sikit tu kan. Kita tak open nak sedih. So harap-harap yang versi ni tak sedih sangat lah. Oh, by the way, aku punya tripod kecil tu yang aku sayang tu hilang semalam. Aku rasa jatuh dekat laut. Aku rasa semalam aku duduk kat batu. Semalam aku pergi PD. Lepas tu aku duduk dekat yang batu-batu tu, tak batu-batu tepi laut tu, batu-batu yang untuk pemecah ombak tu. Aku rasa jatuh selah tu, hilang weh. So sekarang tripod aku yang mini tripod aku tinggal yang ni je, yang merah ni. So aku cari semalam kat dalam kereta tak ada. So ada ni je. Cepat, kalau dah orang tak nak, hashtag Bodoh. Zaiza dia tak tengok. Serius? Kau promote kat IG. Tengok. 5 sebab kenapa anda wajib tonton. Siapa? Banyak sebab. Situ. Okay. Jujur, tadi dah orang ramai. Kau join Ryan weh. Bujur. Kau partner lah. Oh, kereta lah. Ada tukar. Jimny. Bye. Tadi ramai duk kumpul. Allah. Zoom ni. Zoom out. Lepas tu ada macam booth untuk air pun semua kat depan tu tadi. Rupanya sebab ada macam event. Bukan run, aku rasa macam night walk kot ke brisk walk. Tapi bukan run aku rasa. Sebab orang tak lari pun. Lagi pula macam tak muat kot nak lari-lari kat sini aku rasa. So macam event brisk walk something macam tu kot. Ramai ke lah, ramai.
50 orang lebih rasanya ni. Sekarang pukul apa dah? Sekarang dah pukul 21.11, 9.11. Jom kita balik. Barak, dah sampai masa untuk kita servis kereta. Aku nak gerak balik. Ni, dia orang ni lah. Dia macam run-run kat sini. Korang nak tahu something? Nak tahu something tak? Okay, ready? Tak tahu kau nampak ke tak? Nampak ni? Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, ya Tuhanku. Afil. Astaghfirullahaladzim. Aku tak tahu nak marah kat diri sendiri ke apa. Tapi aku dah reda sebenarnya tau. Kan aku cakap aku punya tripod kecil ni hilang semalam kan. Aku dah pergi kat pantai. Okey, aku pusing balik dekat pantai yang pantai PD yang ada frame tu. Yang semalam yang aku pergi semalam tu yang pasir cantik tu. Okey, aku dah pusing balik kat situ, tak ada. Aku cari. Lepas tu aku patah balik pergi dekat kafe yang kita pergi first malam tu. Kafe yang minum kopi tu kan. Dekat situ aku cari dalam gelap. Waktu tu dah maghrib. Sebelum aku singgah pergi solat maghrib, aku pergi singgah kat situ dulu. Pergi cari kokot ada. Sebab memang dah hilang. Dah gelap jugalah kat situ kat kafe tu. Cari. Tak ada. Celah-celah batu-batu pemecah ombak semua tu aku pergi cari. Tak ada. Rupanya, ya Allah Tuhanku, semalam aku duk godek-godek kat tepi seat, dekat tepi pintu belah driver ni. Tak ada pula. Ada, tapi aku punya botol spray rambut ni je lah. Tak ada pula aku jumpa binatang lain. Allah Akbar. Tengok ni aku duk godek-godek. Tengok, la ilaha illallah, jumpa. Aku semalam memang aku dah berniat untuk ikhlaskan dah memang. Tak jumpa tak apalah, tak ada rezeki dah kot. Memang benda ni akan hilang. Ni dah muncul balik. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebab tu orang cakap kadang-kadang bila kita reda bila kita reda pemergian sesuatu tu, adalah rezeki lain yang akan muncul. Tapi nampaknya rezeki benda ni tak hilang. Benda ni muncul balik. Alhamdulillah. Tak adalah aku macam nak kena pergi cari tripod baru ke apa. Aku ada je lah tripod lain tu yang fleksibel tu. Tapi yang ni shock tripod ni. Walaupun dia kecil, tapi dia shock. Sebab untuk aku handle macam ni senang tau. La ilaha illallah. Alhamdulillah jumpa. Aduh, sebab tu lain kali orang cakap cari betul-betul, cari guna mata, jangan cari guna hidung. Walaupun hidung besar, tapi kena cari guna mata. Tak jumpa semalam weh.